Bismillahirrahmanirrahim. First, kita masukkan telur. Kita akan kisar bersama esen vanila. Pisang emalco sedikit sahaja. 1/4 sudu kecil. Garam kita guna 1/4 sudu kecil. Gula 230. Kisar ya. Kisar selama 2 minit. Yang baru jumpa live Cantik, hampir 500 mata memandang. Sila follow ramai-ramai. Setiap hari Cantik akan berkongsi macam-macam resipi secara percuma. Macam-macam kek, menu makanan, kuih mui, macam-macam agar-agar puding, semua secara percuma. Ramai-ramai follow Cantik dulu. So lepas ni insyaAllah korang tak payah nak masuk kelas PJJ. Okay? Masukkan pisang berangan 300 gram. Margarin boleh, minyak boleh, butter boleh. Cantik guna buttercup. Buttercup cairkan sebanyak 1 cawan. Kisarkan lagi. Tepung gandum kita menggunakan 260. 1 sudu kecil baking powder, 1 sudu kecil soda bikarbonat. Masuk dalam ni. Lepas tu kita tuangkan yang kita dah kisar perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahagi dua. Sebab apa? Kita nak buat kek pisang 2 benua. So kita bahagi 2 lah. Agak-agak sahaja. Cantik tak pernah timbang. Cantik agak-agak je. Akan masukkan coklat emalco. Jangan tambahkan cocoa powder. Sebab apa? Cocoa powder akan bagi korang punya kek mandat. Kalau korang guna coklat emalco, dia akan jadikan korang punya kek boleh naik gebu dan moist. Faham? Masuk Coklat emalco 1 sudu kecil sahaja. Yang ini semua feedback daripada customer yang dah sihat. GERD, gastrik, sakit bahagian lambung. Ni dia. Membuang pun lawas. Siapa ada masalah membuang tak lawas? Amalkan ni. Gula 16. Selepas amalkan gula jadi 5. Dah ya? Bahagian kaki, lutut, nak berdiri sakit, pinggang sakit. Minum waktu bila? Pagi dan malam. 1 uncang ni dia boleh bancuh 2 kali kak. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, Cantik nak buat open house esok. So, kalau kita buat loyang 10 ni, dia tinggi macam ni je. Dia tinggi macam ni je, so senang kita nak ngap. Betul tak? Tapi kalau kita buat loyang saiz 8, dia punya ketinggian tu 3.5 inci. So macam inilah hasilnya. Gebu, moist, tak terlampau manis, memang sangat sedap. Resipi ni boleh bakar dan kukus. So akak-akak boleh